Masa tu semua terkejut. Saya sendiri, wife apa semua terkejut. Gula time tu 15.8. Macam kita tak sangka. Sebab simptom tu dah rasa lah. Mula rasa nak suka kencing. Jadi saya cuba konsum dah 2 set. Saya konsum gula saya tu macam tak tak naik. Dia macam stabil. Dalam 6 ke 7, 5 ke 7, even lepas makan pun. Adalah satu hari tu saya cek 4 hari tu duduk sampai saya saja test makan ayam goreng yang memang kata dah setahun lebih saya tak makan, tak sentuh pun. Saya makan, tak sampai sejam saya cek gula tu. Dalam 7.1 dulu. Jadi macam nampak perubahan yang ketara lah sebelum ni. Probiotik kausa akan membantu menghasilkan sejenis asid yang akan menghalang glukosa dari menyerap ke dalam darah. Dan ia juga tinggi dengan kandungan polifenol yang akan membantu meningkatkan fungsi pankreas dalam menghasilkan insulin.